Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport Bangi. So hari ni nak share benda yang kita dah pernah share pun, tapi mungkin banyak yang tak tahu lagi. Sebab daripada video yang lepas kita cerita pasal CBU KD pun banyak yang tak boleh nak beza. Dan ada juga yang tanya pasal HCA lah, apa benda semua. Tapi hari ni kita nak cerita pasal EPB. So kita start look engine ya. By the way, kereta ni okey lah, tak ada masalah, cuma nak tunjuk je lah. Okay. So bila kau start on engine, okay, tiba-tiba kalau katalah ada warning EPB menyala, dan kau punya trip itu kat sini, trip ni kau tahu trip. Okay, nampak tak trip ni? Okay, trip ni kalau dia jadi kosong, so kemungkinan besar adalah masalah daripada bateri. So tukar bateri. Mungkin bateri dah low supply apa semua, dia akan trigger EPB, tak boleh nak release. Kau jangan panik. Kalau kata trip tu okey, maknanya tak reset pada kosong, ada dia punya value berapa-apa, kemungkinan kau punya EPB motor. EPB motor kat mana ni? EPB motor kat sini. Ni nama dia EPB adalah disebab electronic parking brake EPB. So tukar sebelah lebih kurang harga 450. Siap dengan pemasangan. Okey, itu yang pertama. Lagi satu adalah EPB berkait dengan dia punya ni, switch ni. Okey, switch ni kalau problem pun dia akan trigger juga. Alright. So cara nak jaga switch EPB ni, okey, kau pastikan kau pakai seat belt. Kau masuk ni, seat belt masuk, masukkan seat belt, start engine. Okey, bila nak jalan, kau tap je pedal minyak tu sikit. Nanti switch ni dia akan release sendiri. Okey, kalau nak berhenti pun sama. Mati enjin, dia akan naik sendiri. Ataupun kau on auto hold, buka seat belt, dia akan naik juga sendiri. So switch tu biar jarang pakai. Kalau selalu sangat tarik turun, lama-lama rosak tanggal lah apa benda semua. Sebenarnya tak perlu pun kau pakai seat belt, lepas tu tekan minyak sikit, jalan. And then kalau dah berhenti, matikan enjin, dia akan lock balik sendiri. Okey, itu perkongsian saya ini. Assalamualaikum.